Imam tengah wirid, jemaah tengah wirid, ada makmum yang tubik dah dari sujud, litah depan orang. Apakah hukumnya litah depan orang berzikir? Hukumnya harus. Dan dia balik awal, tu dia punya pasal. Yang wajib ikut imam dari takbir sampai salam. Nabi kata, iza kabbaral imamu fakabbiru, wa iza raka'a farka'u, wa iza sajada fasjudu, wa iza sallama fasallimu. Bila imam takbir, mu takbir. Bila imam raka', mu raka'. Bila imam sujud, mu sujud. Bila imam salam, sudahlah, baru mu salam. Lepas tu dah wajib dah ikut imam. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak ada hal mustahak nak balik, maka sunat dia duduk berzikir sama imam sampai selesai. Faham tak? Maknanya kalau dia ada hak, dia ada kerja, nak pergi atas bini pula belajar jahit, nak pergi ambil anak pula tuition, dia boleh keluar. Dah berzikir, belam jalan boleh berzikir. Fazkurullaha qiyama wa qu'uda. Hendaklah kamu berzikir pada Allah, diri boleh, duduk boleh. Wa ala jambikum, baring pun boleh. Faham? Yang haram litah depan orang semayang. Dah habis lagi. Ni, tengah tayat akhir, litah depan haram. Kat mana haram? Atas jadah. Ni semayang atas jadah. Dengan malak wakat apa? Duduk atas jadah. Dah habis lagi semayang, dak salah lagi, kita litah atas jadah, sengaja haram. Kalau sejadah lah. Kalau sekarang ni kita nak jadah, kita pakai orak tak? Atas orak. Jangan litah kau dalam orak tau. Luar orak boleh, luar sejadah boleh. Faham? Bila salam, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh litah. Jadi soalan mu tadi orang berzikir, boleh. Faham lagi? Cuma dak comel. Dia keluar dak berzikir bukan penting pun, duduk luar gulung kat daun. Apa tak? Bazir, baiklah mu duduk dalam tu. Nah,